Tuan-tuan dan puan-puan, ini bahan khas Jabatan Penerangan Malaysia. Marilah kita sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 yang semakin meningkat penularannya di negara kita dengan kita mengamalkan 3 perkara. Pertama, amalkan kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau gunakan hand sanitizer. Sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Kedua, kita hendaklah sentiasa memakai pelitup muka semasa di tempat awam. Ketiga, kita masih boleh bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan, saudara dan sebagainya, namun dengan hanya meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Sentiasa amalkan etika batuk dan bersih. Kita juga mesti elakkan 3 perkara. Pertama, elakkan pergi ke tempat yang sesak seperti pusat membeli belah, kedai yang ramai pengunjung atau restoran yang ramai pelanggan. Kedua, elakkan tempat yang sempit dan tertutup seperti lift, pantry dan juga ruang rehat. Dan yang ketiga, elakkan bersembang atau bercakap dengan jarak dekat seperti sedang berurusan di kaunter perkhidmatan. Amalkan penjarakan fizikal. Elakkan berbual dengan orang lain dalam jarak yang dekat. Jom kita sama-sama mencegah penularan COVID-19. Kita jaga kita. Sekian, terima kasih.